Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih sama juga, iaitu 15 hari Sabtu 15 hari bulan November 2025 Masehi bersama dengan 24 jam di awal 1447 Hijriah. Okey, untuk video kedua ni seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi pada video daily report tu saya pergi sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Lepas tu pergi jetis sekejap. Tolong ajak Fikri ajak pergi jetis ya. Saya pergi mungkin jetis. Pergi jetis tengok. Dah gambar bagai kedai mertua dia lah. Kedai bapak mertua dia. Ambil bagai minyak. Minyak dari kotak lah, minyak kilo tu. Paket. Lepas tu balik ke kedai dia lah, kedai ni. Dah pucung dah Fikri. Lepas tu pukul saya tak duduk lama kedai malam 10.30 tu saya terus balik ke rumah. Balik tu tidur dah pukul 12.40 juga. Pada pagi hari ni saya bawa ambil bawa dah pukul 10.30 gitu lebih kurang. Saya pergi pukul 10 saya keluar guna basikal mek saya lah. Saya ambil untuk beki dia mek beki tayar basikal saya di kedai Iramun di Jetih. Ditanya dah kedai basikal tu tak ada. Ada kata ada. Rupanya tak ada dah. Tak buat dah. Tak beki dah basikal tu. Kedai basikal tak ada. Kedai beki basikal. Saya pergi beki kedai di Iramun ni. Lepas tu pergi Jetih lah, Panjetih lah. Lepas tu terus balik ke sini lah. Singgah kedai ni kedai debuk kawah tu. Makai ke patin situ. Lepas tu saya singgah terus main pasar sini lah. Ekor udah pun pasar tak jadi juga. Terpaksa kerak lah. Jeng ekor udah. Nak terik dia tu. Jadi kendal juga lah dia. Nak pasar mula lah. Nak kena tu. Tu punah dah kerak. Nak rencana lah dia. Binatang semua. Jadi terik lajak lebih ekor dah jadi terik lajak pula tu. Lepas tu sepanjang waktu tu saya tak ada apa-apa tunggu bagai siapa bagi tak siapa saya review. Siapa ni 20 ni baru aku nak 20 ni terus buat review bagai. Okey, saya lepas tu tak ada apa dah. Tak balik rumah lagi. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.